Untuk video kali ni Ali nak tunjuk dua jenis kemah design Marvel tau dekat kat abang. Jom Ali nak tunjuk dengan kita punya kemah auto dan juga kita punya kemah pop-up tent. Dan kita ada dua jenis warna. Kita ada warna hitam dan juga warna kaki. Okey, yang ni untuk kita punya design pop-up tent dari Marvel. Ali buka yang warna kaki tau untuk korang. Kalau korang beli dengan Hutan King, korang akan dapat free rope dan juga pancang. Dan kita akan bagi cover top dan juga storage bag dekat akak abang tau. Yang ni cara untuk buka kita punya pop-up tent. Akak abang bukakan sahaja dia punya getah. Buat macam yang Ali tengah buat sekarang ni tau. Lepas tu akak abang bukakan sahaja dia punya connector dekat bahagian tengah-tengah ni. Lepas tu tinggal campak je. Okey, kalau korang beli yang design Marvel ni, korang akan dapat lukisan dekat bahagian belah kanan kemah dan juga bahagian depan kemah tau. Untuk keluasan panjang lebar kemah ni adalah 200 x 200 dan tinggi dia 135. Kemah ni muat 3 ke 4 orang dewasa tau. Okey, kalau yang kita akan buka yang auto warna hitam pula tau. Yang ni pula untuk design warna hitam tau kak abang tau. Belah tepi belah kanan design macam ni dan bahagian depan dia design macam ni kak abang. So kalau akak abang berminat dengan kita punya design Marvel ni, jangan lupa dapatkan dekat background dekat bawah tau. Okay, bye bye.